Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Video log kali ini Abang Digi dan sahabat-sahabat yang lain akan menerokai laluan basikal cross country di negara Korea Selatan, di mana laluan ini akan bermula di Bandar Incheon, Korea Selatan dan akan berakhir di Bandar Busan. Kami akan melalui laluan yang terkenal dengan gelaran Four Pass River dengan menggunakan basikal kami sendiri, di mana Abang Digi dan rakan-rakan yang lain telah membawanya dengan cara bungkusan. Setibanya kami tiba di Incheon International Airport, maka perkara pertama yang Abang Digi laksanakan adalah memasang kembali part-part basikal kami untuk menjadi basikal yang lengkap sebelum memulakan perjalanan di negara Korea ini. Okay, actually I have a YouTuber. A YouTuber? Yes. So, ya inilah orang yang membantu kita hari ini. Our superhero today, Superman. So, dia dah tolong Abang Rosali ni untuk mencari kedai basikal untuk tolong bantu kita di Korea ni. So we appreciate. Okay, no problem. Okay. Thank you. If you any get issue, okay, call me. Okay. Yeah. That's why you need 5 minutes. Okay. Enjoy. Dia kan ambil umur kat rumah dia. Dia kata tak ada kedai ni rumah dia. Dia kata kalau awak dah Dia hanya skru ni je. Skru ni je hilang. Ha? 68 steady. Patutlah dia tengok rider ni. Benar. Yang saya nak pasal kita air ni. So, kita dah sampai di Incheon Terminal Airport, Bandar Incheon. So sekarang ni adalah kita dah set up semua basikal dan tadi kita ada masalah sikit di mana basikal Abang Rosali dia punya nut di bahagian tayar ni dah hilang, missing semasa dalam packaging. So sampai sini kita dah set up cuma tak boleh nak bergerak sebab tayar tu dah tak boleh nak lock. So kita balik macam saya cerita tadi, di mana kita ada kebetulan rezeki daripada Allah SWT, di mana ada seorang warga negara Korea di sini yang lalu di laluan kami tengah packaging dan dia tegur, dan di situlah kami kenal dia tak sampai 5 minit, 2 minit je kami kenal dia di situ, dan dia sudi membantu dengan mencari nut tersebut, dan selesai dah masalah ni. So kami meneruskan packaging dan seterusnya kami akan mula bergerak menuju ke ferry, jetty ferry. Di sana nanti baru kita fikir macam mana untuk sama ada makan dulu ke ataupun naik ferry dulu ke.
atau sebagainya. So plan kita di sini tak ada plan. Tak ada plan. Jalan je. Jalan, cuma pukul 3 nanti kita akan check in di hotel, di mana kita dah daftar awal. So naik bridge lah. Oh, you bisa je siap tu. Okay. Kita dah masuk laluan basikal. Tengok facilities di negara Korea Selatan. Mana laluan ni laluan khas untuk basikal sahaja. Mana situ? Okey. Ni kawasan rehat dan rawat pun untuk basikal punya. Boleh makan. Basikal punya shelter. Okey, siap ada shelter. So sekarang ni kita dekat nak menghala ke Incheon Bridge Exhibition Center. Ni papan tanda ni, Masiran Beach 9 km, Yongyu Beach 13 km. Okay. Ini salah satu bridge highway dia macam Jabatan Pulau Pinang. Dia punya reka bentuk structure bridge cantik. Dengan di bahagian tengah jambatan ni ada pylon dan kabel stay. Sebelah kiri ni pula tak tahu bangun apa, tapi mungkin pusat dekasi dia. Oh, tinggi menara kot. Tengok ada orang topong. Laluan ni macam tapak camping. Tapak camping ke kan, pusat rekreasi. Tengah hari bib. Tengah hari orang Korea pun kayu basikal lagi. Waktu sekarang kalau di Korea ni pukul 1.52. Maknanya di Malaysia pukul 12.52. Tak usah 1 lah. 1 tengah hari di Malaysia. Kita dah kebuluran. Dah tahap lapar, tahap gaban. Jadi dah kebetulan ada nampak microwave disediakan kat sini. Guna juga. Buka lagi. Jadi kami try makan kat sini lah dulu. Sambil dah masuk pukul 2 tengah hari di sini. Kita try makan tengok jadi macam mana. Kan sedap ke tak sedap ke belakang kira. Lapik perut dulu. Makan dulu. Makan nasi ni Korea ni. Ya sedap tu ada pergi. Pergi tahun bila ni? Dia nasib baik expired date 7/2/2027. Takut dah aku. Tak apalah, tembak je lah. Tembak je. 3 je tak? Mana buka ni? 3 je lah, 3. Tak nak makan? Kenapa? Kenapa? Kau jangan. Lagi sekarang siapa? Tak ada orang nak buat SPR ni. Kalau perempuan ya orang nak buat SPR. Ramai ni. Dia tengok buat pekat. Ramai SPR aku ni. Tak boleh makan ke tak boleh? Tak ada kan? Tak boleh. Kau boleh roti lah nanti dia roti lah. Tak apa. Saya biasa kayu. Saya ni tak boleh makan lagi. Ada tu.
Tisu jawab yang mana? Tisu? Tak pernah ada tisu. Duduk ni yang susah. Nah. Oh, Allah, dia punya ni. Hello. Dah apa? Sabar. Ni apa? Bukan tempat feri? Tiket? Cuba kita tanya dulu. Okay, kita naik feri. Baik, 3 minit lagi dia nak gerak katanya. Last minute. Alhamdulillah, ski. Wow, cantiknya, subhanallah. Mana dah? Tu nampak? Belakang sikit. Ya. Benda berat. Kita dah sampai dalam feri di mana perjalanan seterusnya kita ke tanah besar sana. Tak jauh pun. Nak sebut pun tak reti sebenarnya kat mana tempat dia. Tapi sebab kita tak boleh nak lalu jambatan Lebuh Raya sana. Nampak yang ada pylon dan cable stay sana. Jadi terpaksa lah naik feri ni. Kan? Okey lah naik feri. Ni dia suasana di dalam feri. Suasana dalam feri. Suasana feri. Jalan. So kita lagi ke sebelah sana. Bandar tu. Bandar di depan sana tu. Nampak bandar dekat sana tu lebih pesat sikit dia punya pembangunan. So kita jumpa di dalam seberang.
Fiesta. Masih lagi Incheon. Cuma sekarang ni nak mencari laluan basikal. Tak nampak belah sana. Laluan untuk basikal. Laluan untuk basikal. Okey, dah masuk laluan basikal. Taman ni ada stiker ke lah? Saya ada ni je. Apa nama ni? Komputer. Ha. Atas. Boleh. Pak jalan kaki. Itu kalau kereta dia mampu. Dia mampu kan? Dia jeng boleh dia rasa. Dia rasa masak. Apa dia tahu lagi? Oh, betul ni tu. Bijan lagi betul ni. Ha? Kapal kita dulu dah. Ternyata betul bijan ni. Betul lah. Okey, geng. Baik. Apa yang bagus satu je aku nak puji lah. Kalau siapa-siapa yang nak ingin kayuh di Korea ni, orang kena install apps Kakao Map. Nanti aku tunjuk lah macam mana Kakao Map ni berfungsi. Yang mana dia akan guide penunjang basikal di laluan basikal. So kelebihan yang kita rasa selamat ni adalah walaupun bandar ni sibuk dengan kenderaan lori ke kereta ke, penunggang basikal ni masih lagi akan berada dalam keadaan selamat, di mana dia hanya menunggang di laluan basikal sahaja. Sebelah ni kan jalan lama, jalan yang sibuk, tapi kita rasa tenang, relax dengan kelajuan yang speed yang kita bawa ni. Kita boleh menuju ke destinasi yang kita nak lah. Kalau tak ni, oi, berperang, kena horn, salah jalan lagi kan. Dengan keselamatan lagi, lori himpit dan sebagainya. Setakat tu dah. Oh, yang nyala. Okay, kita dah sampai di kawasan Bandar Incheon. Bandar yang keberapa aku tak tahu. Besar Incheon ni. Aduh, tu dia. Bangunan pecahkan langit macam-macam. Kereta-kereta dia baru lah, Sonata. Semua ekor panjang. Dia macam kereta. Jangan dipakai yang kan. Okay, kita dah nak sampai. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Satu perjalanan yang agak menyeronokkan tapi meletihkan juga. Sebab daripada pagi tadi kita sampai di airport, set up basikal, selesaikan masalah satu persatu, dan baru pukul 6 ni baru sampai ke hotel. Okey, ni pun masih lagi mengayuh sebenarnya, dan jarak pun tak jauh lagi lah. Okay, kurang 1.3 km kita sampai nanti nak daftar, register dalam hotel, kemudian nak angkut barang, mandi, tengok pula macam mana keadaan malam ni, nak makan apa kan. Selesai yang tu dulu.
selesai yang solat-solat dulu apa semua. Itulah untuk perjalanan hari ni. Dan nanti kita akan tengok balik apa ni hotel kita macam mana. So inilah Incheon Bay. Kita try masuk dulu. Cari dia punya lobby. Where's the lobby? Okay, dekat garas parking, nampak? Dia punya teknologi hotel dia ni, dia macam store untuk garas parking. Kemudian apa nak cakap, bila dia naik, ni atas ni ada hotel. So nanti kita tengok satu-satu. Okay. Okay, inilah keadaan bilik kami di Incheon Bay Hotel. Suasana dia baik lah. Cuma masalah sekarang ni aircon. Aircon macam mana? Tahu lah. Pandai dia. Nak. Nasihat awak tak kering lagi. Okey. Okey. Basah. Okey eh? Okey. Tak okey, buat okey eh. Yui, sampai petang ni. Oh. Masalah kita nak makan dia kat mana kita nak makan? Apa dia? Dia punya makanan. Dia? Makanan kalau kita kat kedai. Kat mana kita nak makan? Enggak boleh dia. Dekat sekolah ada. Tambang tu kita dah masuk sikit. Masuk kedai yang tu taman, Tania. Boleh makan tu. Kita pernah makan, tak ada masak pun kat kedai ni. Kat taman macam kedai kuat tadi. Tapi tambah awak pula. Tadi kita beli tambah awak. Macam tempat yang highway yang apa? Yang Muhammad tidur nak bunuh diri dia tu. Mana lorong situ je. Jumpa dapat kawasan parking yang bumbung-bumbung, yang teduh sikit, ada sumber air sikit, boleh masak. Air tu penting. Tapi yang tempat tadi apa tadi yang ada tandas tadi tu? Masuk 70 kilo. Yang tu penting. Kalau kita kurang sikit nanti susah kemudian. Kalau kita nak masak nak pakai air, nak basuh nak pakai air. Siapa nak toyol pakai tu toyol. Toyol. Abang DJ ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang terus menyokong Abang DJ. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Abang DJ ni. Dan nantikan video seterusnya perjalanan Abang DJ di negara Korea Selatan ini. Sekian, Assalamualaikum.